Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bersua kembali bersama Cikgu Zila Kadir. Hari ini Cikgu akan ajar bacaan mudah yang melibatkan perkataan KVK. Jom kita belajar. Baca bersama-sama Cikgu. Ini kek. Ini kek hari jadi Anissa. Kek Anissa berisa coklat. Perkataan KVK dalam ayat ini ialah kek. Ini beg. Ini beg Ana. Beg Ana berwarna merah jambu. Perkataan KVK ialah beg. Ini bas. Ini bas Pak Mat. Bas Pak Mat besar. Apakah perkataan KVK dalam ayat ini? Ya, betul. Bas. Ini tin. Ini tin minuman. Tin ini berwarna merah. Apakah perkataan KVK? Ya, tin. Ini bunga ros. Bunga ros ini cantik. Bunga ros berbau harum. Apakah perkataan KVK dalam ayat ini? Ya, ros. Ini jam. Ini jam tangan ayah. Jam tangan ayah sangat cantik. Perkataan KVK-nya ialah jam. Ini pin. Ini pin lampin adik. Pin ini tajam. Perkataan KVK dalam ayat ini ialah pin. Ini pen. Ini pen Cikgu Mala. Pen Cikgu mahal. Perkataan KVK dalam ayat ini ialah pen. Terima kasih kerana belajar bersama Cikgu. Jangan lupa teruskan membaca supaya lebih lancar. Semoga video ini bermanfaat untuk semua. Jangan lupa subscribe, like dan share video Cikgu Zila Kadir. Terima kasih daun keladi. Jangan lupa tontonlah lagi.